Sebulan lepas, ada seorang lelaki ni jumpa saya. Saya ajak dia makan lah. Orang kalau nak jumpa saya akan bawa ke kedai makan. Dia kata, saya baca lah mesej dia. Time sembang-sembang tu dia luar. Ni random Ni random. Ustaz memang open untuk like random Tengok keadaan. consultation. Tengok keadaan. Okay. Tengok pada apa masalah yang dia sedang hadapi. So saya suruh dia panggil saya abang je, tak payah panggil ustaz. Dia kata, abang tahu tak, dulu kan saya selalu curious pasal macam mana rasanya maksiat. Ush. Dia ni dulu budak tahfiz. So dia kata, saya selalu tertanya-tanya macam mana rasanya maksiat. Dia hafal Quran Oh, dah hafal 15 rasanya. Okay. So saya fikir macam nak rasa macam mana maksiat tu. So saya boleh faham kedudukan orang yang bermaksiat, dia kata. So saya pun try. Hampir semua benda saya try. Itu je permulaan. Dan afterwards, bertahun saya terperangkap dalam maksiat. Bertahun saya addicted dengan maksiat. Dan bertahun saya nak cuba dosa-dosa baru. Lepas satu. Lepas tu dia kata, dosa tu best, tapi saya korbankan ketenangan hati saya. Kalau saya boleh trade 10 tahun nikmatnya maksiat dengan 1 tahun ketenangan hati, saya akan pilih ketenangan hati. Doakan Allah permudahkan jalan saya untuk kembali. Kalau ada kesempatan nanti, saya nak sangat solat berjemaah dengan Abang Anin.